selamat malam kepada semua motovlogger dan juga bukan motovlogger. Welcome back to my YouTube channel. Dan saya ni adalah sebuah jentera Modenas ZX4R yang dibawa masuk oleh Modenas pada tahun ini, pada Januari 2026. Hari ini saya akan buat review ringkas berkenaan dengan ZX4R ni, yang mana pada motor ini ceritakan serba sedikit berkenaan dengan ZX4R yang dibawa masuk oleh Modenas. Kita pergi dekat bahagian kiri motor ni, macam apa yang anda lihat. Dekat bahagian kiri ada tulisan ZX4R, dan untuk variant yang saya review ni adalah menggunakan adalah variant daripada ZX4R SE, di mana untuk model ini didatangkan dengan dua pilihan warna, iaitu warna putih dan juga warna hitam. Dan seperti mana yang anda tahu, ZX4R ni merupakan adik-beradik dalam kalangan ZX family, yang mana merangkumi ZX25R, ZX4R, ZX6R dan juga ZX10R. Dan kita tahu ZX10R ni adalah merupakan abang kepada semua ZX family yang mana digunakan di dalam WSBK. Yang digunakan adalah signal LED yang berada di sebelah kiri dan juga mempunyai frame slider yang bertulisan Kawasaki, dan di bawah cover set juga terdapat tulisan Ninja. Kita tengok di bahagian tayar hadapan terdapat caliper Kawasaki dan juga double disc ZX4R. Perbezaan yang sangat ketat ada berbanding dengan ZX25R dan juga ZX4R adalah double disc. Walaupun rupa dia agak sama dengan adik dia ZX25R, tapi bila kita tengok disc yang berada di hadapan ni, dia menunjukkan dua identiti yang berbeza untuk ZX4R dan juga ZX25R. Bahagian tengah mijak kaki di sini, ZX4R ni didatangkan dengan Kawasaki Quick Shifter ataupun KQS. So macam kita tahu dekat sini, bila dia datangkan dengan KQS, dia ada upshift dan juga downshift yang kita boleh gunakan tanpa kita menarik clutch. Kita boleh juga gunakan clutch, tapi untuk biasanya KQS ni kita gunakan untuk memastikan kelancaran, ataupun kita nak memastikan pergerakan motor kita ni lebih smooth bila berada di atas jalan raya. Dan biasanya bila KQS ni digunakan untuk kita bila kita nak masuk motor ni di dalam track. So dia membantu untuk penukaran gear secara lebih lancar dan juga tidak mengganggu performance motosikal tersebut yang dipacu oleh tayar belakang. Untuk bahagian sebelah kanan body ZX4R ni, macam kita nampak dekat sini, sama juga dia ada caliper double disc. Dekat sini tulisan ZX4R, Ninja, frame slider dan juga exhaust. Exhaust dia bagi saya dia agak besar, dia sama macam 25R. Dia punya berat tu, tapi lagi nice kalau dia dapat tukar warna tabung yang lebih ringan dan pendek sikit, lagi syahdu lah bila punya bunyi, ataupun yang aftermarket kan, lagi sedap. Dia ada ABS. Tayar yang digunakan adalah bersaiz 160/60, rim 17, dan rim pula ni adalah rim daripada Thailand, made in Thailand Memang agak menarik untuk motor ni untuk kita gunakan sebagai harian. Untuk bahagian hadapan, macam kita nampak dekat sini, looks dia yang memang similar dengan adik dia ZX5R, dan juga ada rem air dekat sini. So apa fungsi rem air ni adalah di mana rem air ni dia akan membantu untuk meningkatkan horsepower ataupun kuasa kuda yang dijana oleh motor ni apabila berada di dalam satu kelajuan yang sangat tinggi. Kita nampak kat sini lampu yang digunakan adalah lampu LED, dan side mirror juga ada. Dia tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Just nice saja side mirror dia dekat sini. Okay. So kalau tengok side mirror dia kat sini, dia ngam-ngam sahaja dengan handlebar. So tak ada isu untuk mencelah sewaktu jalan jam. And macam nampak dekat sini, dia datangkan dengan smoke windshield, dan juga ada logo Modenas dekat sini. Okay, ini adalah pandangan belakang untuk motor ni. So kita nampak dekat sini, dekat lampu belakang dia LED,
masih lagi sama, mengekalkan identiti yang sama. Orang yang dah tukar aftermarket, dia akan tukar yang lipat punya, and then dia akan tukar yang integrated aftermarket punya. Tu memang kacak gila. Untuk body ni, kalau macam apa yang anda lihat, dia datangkan dengan warna putih, ada stripe gold dan juga hitam. So dia nampak lain sikit daripada kebiasaan motosikal ZX ataupun motosikal Ninja yang lain. Kita pergi dekat bahagian cockpit. So macam anda lihat kat sini, dia ada empat mode. Dia ada sport, dia ada road, rain dan juga rider. So rider ni adalah untuk full custom lah, sama ada anda mahu power dalam keadaan full dan Kawasaki traction control off, ataupun nak power dalam mode low, Kawasaki traction control off, ataupun sebaliknya. So untuk mode dekat sini, untuk mode rider kat sini anda boleh custom apa yang anda inginkan terhadap motosikal tersebut. Selain daripada itu, dekat panel meter juga dia ada menunjukkan gear indicator dekat sini dan juga meter RPM. So meter kelajuan dekat sini, dia ada juga trip A, range dan juga temperature, masa. Dan macam mana kita nak set, anda boleh tekan saja dekat sini. So akan bertukar kepada trip A kepada trip B, odometer yang telah berjalan terhadap motor ni dan sebaliknya. So kalau kita tengok dekat sini, dia akan tukar kepada average speed, total time, battery, average consumption dan juga range. So untuk pengetahuan anda, motosikal yang Kawasaki yang mempunyai meter macam ni, anda boleh connect dengan apps Kawasaki yang bernama Radiology untuk kita tengok cek keadaan motosikal kita, sama ada dari segi performance, engine dan juga berapa fuel consumption yang telah berjalan terhadap motor ni. Kanan handle kat sini, so dia ada keyless switch. Ni bila kita tekan button 2 dekat sini, so kita nak custom apa dekat kita punya meter. So dia akan tukar kepada physical setting, display, day and clock, service, bluetooth macam saya cakap, untuk radiology dan juga unit. So dia akan tukar seperti physical setting. So untuk fork hadapan, dia menggunakan Showa FFBP daripada Showa, dan juga untuk bahagian kiri kita ada lever clutch dan juga lampu tinggi dan juga rendah. So ini kita nak set lap berapa, hazard, signal dan juga horn. Untuk monoshock yang digunakan oleh ZX4R SE ini adalah monoshock yang biasa, tidak seperti pada ZX25R RR yang menggunakan monoshock daripada Showa yang berwarna hijau. So price range untuk harga motor ni dan juga ZX4R RR dan juga SE tak jauh beza, hanya berbeza kepada monoshock Showa. So korang fikir-fikirkanlah sama ada berbaloi atau tidak untuk ambil RR semata-mata untuk Showa punya monoshock, ataupun ambil SE dan tukar aftermarket punya monoshock daripada Showa. So renungkan dan fikir-fikirkanlah. Itu juga motor ni didatangkan dengan 2 tahun unlimited mileage dan roadside assistance daripada Kawasaki. Emblem yang berada pada motosikal ini adalah emblem daripada Modenas, bukan daripada Kawasaki seperti ZX6R. So overall motor ni looks memang sangat-sangat mirip dengan Z25R, tapi bila kita naik kita dapat rasa dia punya power tu ada lebih sedikit daripada 25R, dan juga kita dapat tengok look bila dia ada double disc untuk ZX4R ni. Untuk 25R dia ada single disc sahaja. So untuk orang yang berketinggian 170 dan ke atas, bagi saya dia sangat-sangat selesa, tak menunduk sangat. Dan then untuk pilihan pun juga dia bagi saya okey-okey lah, walaupun seat dia lembut ni seat ke atas. So untuk tinggi 170 dan ke atas macam saya ni, kalau anda lihat kaki saya jejak ke tanah, tak ada menjengkit-jengkit, just nice sahaja. Boleh tengok dekat sini. So bila kita pegang, dia tak rasa menunduk sangat seperti ZX6R.
Tu perbezaan yang sangat utara lah. So let's say kalau anda dah biasa untuk membawa motor ZX25R, so membawa untuk anda upgrade kepada ZX4R ni tak ada masalah. Memang anda akan rasa, takkan rasa kekok, cumanya anda akan rasa sedikit power sahaja untuk ZX4R. Itu sahaja beza dia. Secara general lah apa yang saya boleh kata. Tak banyak beza berbanding dengan motor ZX25R untuk ZX4R ni. Sebab saya dah ceritakan dalam ZX25R, cumanya dia ada upgrade dari segi, dia ada perbezaan dari segi brake disc dan juga dia punya capacity engine. Riding experience sama lebih kurang, cuma ada power sikit sahaja. Overall saya suka dengan motor ni. Kalau korang nak buat daily ataupun korang nak buat weekend ride, motor ni sangat-sangat sesuai. Selain daripada rupanya yang agak handsome, so power dia pun agak menarik juga. Tapi tak boleh nak compare dengan abang dia lah, ZX6R. Power dia lagi sedap. Tapi ZX4R ni pun dah best dah sebenarnya untuk korang buat daily. So kepada orang-orang yang berminat, boleh drop komen kat bawah korang nak saya review apa lagi untuk motor selepas ini. Dan kepada yang berminat, boleh datang kepada test ride Kawasaki Test Ride Tour ataupun mana-mana dealer Kawasaki untuk korang test ride sendiri motor ZX4R ni. Untuk korang fikir-fikir lah kan, nak buat daily ke, nak buat weekend ride ataupun sebagainya. Lain daripada tu, saya nak share dengan korang, iMotorbike ada mengadakan raya rebate beribu untuk sesiapa yang nak cari motor untuk balik raya ni kan. And then untuk KL showroom ada free one time service. Raya rebate beribu ni korang boleh dapat dalam up sehingga ke RM5,000 rebate untuk motosikal korang, sama ada korang datang dekat KL, Johor ataupun dekat Penang. So yang mana nak tahu motor apa yang dapat rebate, boleh scan QR ni and then korang boleh tengok motor apa yang sesuai. Sebab baki beberapa hari saja lagi guys untuk korang grab promotion daripada iMotorbike guys. So yang mana nak tahu boleh drop komen dekat bawah, ataupun servis percuma boleh masukkan kod IMRescue Motovlog untuk dapatkan harga yang mantap guys. Subscribe and I'll see you guys on my next video. Bye bye.